Baik, ni nak cerita tentang mengangkat suara. Ha, Jadi apabila ada orang kata tak ada zaman Rasulullah orang berzikir mengangkat suara selepas sembahyang, Allahu Akbar. Ini satu, pertama kalam yang sangat jahil. Okey, satu. Yang kedua, itu kalam yang bertentangan dengan hakikat ilmu. Dan ini hakikat ilmu yang telah dinyatakan dalam kitab-kitab sahih, hadis yang sahih. Okey. Maka yang kita akan nukilkan di sini ialah tentang sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, okey, telah amalan berzikir dengan mengangkat suara selepas solat ini telah dilakukan. Sebab tu saya minta maaf lah, ni hadis Sahih Bukhari dan Muslim yang kita akan kongsikan ni kan. Macam mana orang boleh berani kata Nabi tak buat, ataupun macam mana orang kata bid'ah sedangkan ia dinukilkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi mengangkat suara ataupun yang kita sebut sebagai menjaharkan suara ataupun yang kita kata menyaringkan suara ketika berzikir selepas solat fardu telah dilakukan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka dalil yang kita bawa ini adalah daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Okey, ini bukan hadis biasa-biasa, ini Sahih Bukhari dan Muslim. Ya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna raf'as sauti, yani sesungguhnya mengangkat suara, bizikri ketika melakukan zikir, hina yansarifun nasu minal maktubah, ketika orang ramai selesai mengerjakan solat fardu. Jelas tuan-tuan, sangat jelas, matan dia tu sangat jelas. Sesungguhnya mengangkat suara dengan berzikir ataupun ketika berzikir ketika orang ramai selesai daripada solat fardu. Solat fardu, sebut maktubah ni fardu lah. Kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu telah pun dilakukan sejak zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang yang berzikir ramai-ramai dengan mengangkat suara ataupun imam yang mengangkat suara yang kita tidak melampau, yang biasa sahaja, yang mengangkat suara yang biasa, yang normal, macam mana kamu boleh kata itu bid'ah? Ini sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila disebut annas, orang ramai, merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merujuk kepada para sahabat. Cuma tidak dilazimi. Tidak dilazimi itu kita akan bincang satu nanti. Sebenarnya macam yang dia sebut, hukum dia kalau Rasulullah dah buat sekali saja, dah tak boleh panggil bid'ah. Dah tak boleh dah. Hatta kalau para sahabat dah buat sekali pun dah tak, itu dah jadi hujah dah. Jadi ini kana, bila kana ni boleh menunjukkan bahawa perkara itu sering dilakukan. Dan kata Abdullah bin Abbas, wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, kuntu a'lamu, aku mengetahui, idzan sarafu, bila orang ramai telah habis sembahyang, bidzalika, dengan mereka berzikir mengangkat suara, idza sami'tuhu, ketika aku mendengarnya. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ni sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia daripada sigharis sahabah. Dia daripada kalangan para sahabat yang muda. Sebab dia bertemu dengan Rasulullah dalam usia muda. Jadi mereka sembahyang berjemaah dekat masjid tu, kerana dia masih lagi muda, dia mungkin tak pergi ke masjid. Tetapi dia kata, aku tahu orang dah habis solat bila aku dengar itu. Maksudnya aku dengar orang mengangkat suara ketika berzikir. Oh, dia orang dah habis solat dah. Jadi menunjukkan bahawa zikir di sini kuat. Kalau dia duduk di luar Masjid Nabawi, maksudnya rumah dia di luar Masjid Nabawi, dan dia boleh dengar orang dalam masjid berzikir, maknanya apa tuan-tuan? Ya, mengangkat suara yang yang kuat lah. Sampai orang dekat luar masjid boleh tahu, boleh dengar. Jadi ini berlaku pada zaman
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.